Baru-baru ni akhirnya Astro reveal semua pelakon-pelakon untuk Kudrat 1968. Reaction penonton masa ni memang lain macam kan. Dan dah tengok projek High Council dan kahar kapal High Council, sebenarnya ramai yang dah tak sabar-sabar nak tahu siapa pelakon-pelakon Kudrat 1968 ni. High Council dah meletup. Confirm cerita ni akan lagi meletup. Aku sempat tanya beberapa orang fans sebelum Astro reveal siapa pelakon-pelakon untuk Kudrat 1968 ni. Aku tanya dia orang siapa agaknya yang diorang rasa akan ada dalam Kudrat 1968. Everett Gomez, Akmal Ashur, Everett Gomez, Zari Ghazi. Korang tengok sendiri macam mana aura dunia Kudrat ni. Bila Astro announce nama-nama pelakon dan watak-watak untuk Kudrat 1968 ni, satu dewan bersorak mat. Kalau korang ada dekat sini masa tu, confirm korang pun akan rasa hype dia. Aku boleh cakap confirm meletup cerita ni nanti. Lepas event hari tu, aku sempat jumpa beberapa pelakon. Yang paling best, aku dapat peluang untuk interview dua orang pelakon hebat untuk Kudrat 1968 ni. Siapa agaknya dua pelakon tu? Dan korang nak tahu apa yang diorang bongkar untuk Kudrat 1968 ni? Follow aku dulu, nanti aku share dalam next video. Nyaman.